Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi kepada semua pendengar UFM di hari ini, hari Jumaat. Ada sahabat mungkin tak sedar hari ni Jumaat, Ustaz. Ada. Sebabnya mungkin dia terlalu tekun bekerja, gamaknya lah kan. So guna perkataan sahabat atau teman Okey, untuk hari Jumaat penuh dengan keberkatan dia di tarikh 18 April 2025 bersamaan dengan 19 Syawal 1446 Hijrah. Dan untuk sejam ini insya-Allah kita bersama dengan Ustaz kita jemput khas dari Masjid UiTM Shah Alam untuk program Aizah kita. Tajuk dia teman selamanya. Bukan teman tapi mesra, Ustaz. Betul. Itu kita takut kan. Okey, tadi teman selamanya kita bersama dengan siapakah gerangan dia. Beliau cakap pun ini first time beliau hadir ke konti kan, sebab sebelum ni tidak diberi peluang. Jadi hari inilah kita dah dengar suara kan bersama dengan Ustaz Asri Ustaz Muhammad Asri Ya, Arifin. Muhammad Azri Arifin merupakan timbalan pendaftar kanan hak ehwal Islam di Masjid UiTM Shah Alam. Sebelum kita tanya, ada kita mesra dipanggil Ustaz Azri lah kan? Ustaz Azri je. Ke ada kawan-kawan panggil nama glamour lagi ni, Ustaz? Tak ada, tu je Ustaz Azri je kan. Okey, tajuk kita untuk Maizah kita kali ini adalah teman selamanya. Sebelum kita tanya mengupas lagi persoalan ni, memang semua orang ada kawan, ada teman kan, ada sahabat. Betul. Tapi ada juga yang dia best friend lah. Kan macam Ustaz ni mesti ada best friend kan? Ada best friend. Daripada berapa tahun dah tu best friend tu? Sekolah rendah, sampai sekolah menengah. Ada. Kita masih berhubung kan. Sekarang ada group WhatsApp, senang lah, mudah je DJ kan. Kan, kalau dulu macam mana Ustaz? Atas surat ke macam mana tu Pergi beraya. Betul. Okey, jadi Ustaz Azri, sebelum saya tanya soalan dengan topik kita hari ni, kita nak berkenalan dulu dengan Ustaz. Ustaz asal dah tahu IC berapa kau tengah tu Ustaz kalau ni? Saya 14 KL. Sebab lahir di KL tapi membesar di Melaka. Okay? Dan juga dah berkhidmat di UiTM ni dah berapa lama Ustaz? Alhamdulillah dah 15 tahun lah. 15 tahun lah. Dan terus setia di UiTM insya-Allah. Di Shah Alam kira-kira baru berapa tahun tu kalau di Shah Alam? Saya di Shah Alam pindah ke sini tahun 2020. Kira dah hampir masuk 5 tahun lah. 5 tahun lah tahun ni kan. Sekejap je 5 tahun dah. Sekejap ke? PKP lepas tu okey balik kan. Dah 5 tahun. Dah 5 tahun. Sebelum itu bertugas di jauh naik belon naik kapal terbang. Masa dia pergi belon naik kapal terbang di UiTM Sabah. Di sana lebih kurang 10 tahun juga di sana kan. Okey, jadi Ustaz, teman selamanya Ustaz, macam mana ni kaitan dengan teman kan? Kalau Ustaz tidak keberatan, boleh kupaskan atau terangkan makna teman selamanya dari perspektif Islamnya. Teruskan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Terima kasih kepada DJ Fiza dan rakan yang berada di konti studio kita pada hari ini. InsyaAllah hari ini kita akan bincang sedikit lah kan DJ kan, berkaitan dengan tajuk kita, teman selamanya. Tajuk ni bukan daripada saya. Tajuk daripada penyelaras program ni, Mauizah UFM ni. Dia bagi tajuk ni. Siapa? Ustaz Hafiz. Ustaz Hafiz dia tajuk pendek tapi dia punya pengisian sampai ke hati. Catchy. Saya nak checkpoint pun susah. Tu tapi sedar tak sedar soalan dia banyak juga tu. Okey, jadi dari perspektif Islam macam mana tu teman selamanya Ustaz? Dia teman selamanya ni kan, biasa kita dengar lah lagu Brothers kan, Teman Sejati. DJ dengar ke lagu tu? Itu lagu favourite tu ke? Teman Sejati, time kita sekolah tu, nasyid. Itulah lagu yang biasa. Janganlah tanya umur berapa kan. Itu lagu Teman Sejati tu kita kalau masuk pertandingan nasyid dulu selalu itulah lagu biasa. Tu kan biasanya kan. Kalau ada majlis perpisahan sekolah, itulah dipasang lagu tu. Lepas tu mulalah cari tisu Ustaz. Sedih dengar lagu tu. Betul. Okey, jadi itu maksudnya Teman Sejati ni macam kira ni kawan baik kita. Kan kalau dari segi perspektif Islam pula macam mana tu Ustaz? Dia teman sejati ni kan memanglah naruri seorang manusia ni. Kita manusia memang memerlukan teman, sahabat, berkawan kan. Ya, berkawan.
Tapi saya sukalah kalau kita nak bincang sesuatu perkara ni dari sudut perspektif Islam. Saya suka melihat kepada sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kawan-kawan para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kan Nabi dulu sewaktu di awal dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Makkah tu kan, Nabi tak ramai sahabat. Kan Nabi sahabat Nabi ni sekitar berapa orang sahaja. Kan tapi atas dakwah Nabi itu, atas tauhid, atas nama Allah Subhanahu Wa Taala, Nabi berjaya mengumpulkan ramai di kalangan masyarakat Arab pada ketika itu menjadi teman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam sampailah Nabi wafat. Kan ramai para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Makkah, kemudian Nabi berhijrah ke Madinah kan. Dan sehingga kan ada satu hadis ni Nabi menyebut ada di kalangan para sahabat ni yang dijanjikan syurga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Di dunia lagi para sahabat ni telah dijanjikan syurga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Atas sebab apa? Bukan sebab kawan atas dunia, bukan sebab kawan sahabat ni atas untuk tujuan tertentu, politik, ekonomi dan sebagainya pada waktu itu, tapi Nabi Muhammad SAW berjaya membina ikatan ukhuwah sahabat ni atas nama Allah Subhanahu Wa Taala. Atas prinsip tauhid kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kan dalam satu hadis ni disebut ada 10 sahabat yang dijanjikan syurga. Ada kisah ada seorang sahabat, beberapa sahabat tu dalam satu macam dalam kawasan satu masjid tu, ada seorang sahabat ni dia mengkritik, dia mencela Sayyidina Ali. Kemudian datang seorang sahabat kemudian dia bangun. Dia kata, nak tak kamu dengar siapa 10 orang sahabat yang telah dijanjikan syurga? Al-Ashara Al-Mubashirin Bil Jannah. 10 sahabat yang dijanjikan syurga. Jadi sahabat tu dia sebut nama seseorang. Daripada Nabi SAW dia sebutlah, akan bersama dengan aku nanti dalam syurga Abu Bakar. Kan? Dia pertama. Sebab Abu Bakar ni memang sahabat Nabi yang paling rapat. Nabi paling susah, Nabi senang, Nabi berhijrah ke Mekah, daripada Mekah ke Madinah bersama dengan Sayyidina Abu Bakar. Kan dalam hadis tu disebut Nabi berada di syurga, Abu Bakar berada di syurga, Umar berada di syurga, Osman berada di syurga, Ali berada di syurga, Talhah bin Ubaidullah berada di syurga, Zubair Al-Awwam berada di syurga, Sa'ad bin Malik berada di syurga, Abdul Rahman bin Auf berada di syurga, dan yang ke-10 adalah Sa'id bin Zaid. Orang itu yang bercakap tadi tu. Dia yang nak paling last sekali. Dia nak condemn lah. Dia nak batalkan, nak patahkan hujah orang yang mencela Sayyidina Ali tadi. Ramai sahabat Nabi lagi, ramailah Bilal bin Rabah kan, Khalid bin Walid kan. Tapi inilah yang disebut dalam hadis tersebut atas sebab mereka ni banyak membantu jasa berdakwah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, susah senang berjuang menegakkan tauhid Allah Subhanahu Wa Taala, dakwah dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka pun percaya dengan Nabi kan. Waktu tu bukan senang nak dapat kan. Betul. Kepercayaan macam tu dengan 10 orang dan yang lain-lain tu kan. Adakah kita semua boleh dapat macam tu, Ustaz? Betul. Mereka ni dijanjikan. Di dunia lagi dah dijanjikan. Allahu Akbar kan. Betul. Kita ni insya-Allah lah kan, kita sama-sama lah berdoa kan berada di syurga dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, kita cuba kan. Kalau kita tengok kan bagaimana mereka ni kan sayang, cinta, sahabat tu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Biasa kita dengar kan kisah hijrah Nabi bersama Abu Bakar kan dalam gua, Abu Bakar teman Nabi kan. Tapi ada satu kisah yang kadang kita bila kita dengar tu sangat sedih kan, betapa bagaimana Nabi boleh mendidik para sahabat ni kan, bina sahabat ikatan ukhuwah tu kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Bila Nabi wafat kan, Sayyidina Abu Bakar dia dapat maklum, dia pergi ke rumah Nabi. Kemudian Sayyidina Abu Bakar ditutuplah kan jenazah Nabi dengan kain. Pada ketika itu bila Sayyidina Umar dia dapat tahu Nabi wafat, Sayyidina Umar tak boleh terima kenyataan. Dia marah. Sedih juga. So Sayyidina Umar ni dia karakter dia memang
dia agak garang kan, dengan karakter panglima perang dia tu kan. Dia sampai cakap, saya cerita dalam bentuk yang bahasa mudah lah, dia dalam hadis, tapi saya olah supaya kita faham dia punya kisah tu kan. Ni ringkas je. Ringkas je kan. Betul. Sayyidina Umar dia marah, sampai kan dia kata, siapa yang cakap Nabi Muhammad dah wafat, aku akan pancung kepala dia. Sebab dia terlampau sayang dengan Nabi ni. Sampailah Sayyidina Abu Bakar, dia tahu Sayyidina Umar tengah time tu tak berapa emosi, tengah marah kan, tengah sedih kan. Sampailah Sayyidina Umar dia sebut, Sayyidina Abu Bakar sebut, wahai Umar, diam. Kemudian Sayyidina Abu Bakar disebut, siapa yang sembah Nabi Muhammad, Nabi Muhammad itu akan mati, akan meninggal dunia. Siapa yang siapa yang percaya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sesungguhnya Allah itu tidak akan mati. Barulah Sayyidina Umar dia macam tergamam. Barulah dia rasa dia boleh cool down kan, dia boleh terima hakikat bahawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah seorang makhluk Allah, manusia yang akan mati nanti. Dan kita ni Nabi Muhammad ni adalah rasul utusan Allah, dan dia adalah wasilah untuk menyampaikan wahyu Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah kata betapa sayangnya para sahabat dengan Nabi. Kita pun sayang pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kan. Tapi mereka ni Nabi dah didik mereka sehinggalah sampai ke tahap memang sangat-sangat ukhuwah tu atas nama dakwah kepada dakwah Islam, dan juga ikatan ukhuwah tu atas nama Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang boleh berkekalan. Teman tu lah kan, teman selamanya kan. Teman di dunia sehinggalah teman berjumpa di syurga nanti. InsyaAllah. Itulah insyaAllah kan. Sebab nak dapat tu, yelah mati tu pasti kan. Betul, Ustaz, mati kan? tu pasti. Tapi untuk yang teman tu sama-sama tu, tahulah kan, kan. Sebab kita sendiri pun menjadi teman kepada orang. Betul. Orang menjadi teman kepada kita, betul, kan. Betul. Tapi itu Ustaz menerangkan maksud teman selamanya dari segi perspektif Islam. Betul. Kan. Lepas ni kita dah tahu juga, sebab kita menjadi sahabat dan juga teman ni, kita ada juga bukan tugas, hak-hak kita kan. Berkawan ni bukan senang. Dalam manusia sama manusia kan. Okey, jadi kita nak, sebab Ustaz tadi sebut lagu Brothers teman sejati kita. Jadi kita dengarkan lagu daripada Brothers teman sejati. Jadi terus di UFM Info dan muzik terkini.
terkini. Rasa nak batuk pula Ustaz. Okey, bersama dengan Fiza dan juga kita ada Ustaz Azri. Ustaz okey? Okey, Alhamdulillah. Okey, kan tajuk kita teman selamanya. Dah tahu daripada perspektif Islam, teman selamanya. Sekarang ni nak tanya Ustaz, soalan ni juga penting ni Ustaz. Untuk kita semua, untuk Ustaz dan juga saya dan semua yang mendengar kan. Kepentingan kita mencari teman ataupun sahabat dan apa hak-hak yang perlu dilaksanakan sebagai seorang teman. Betul. Untuk kita dan juga mungkinlah bukan nak mengajar tapi pesanan lah. Okey, apa yang kita, hak-hak yang kita tahu, perlu tahu tu Ustaz. Silakan. Okey, terima kasih DJ N. Memang Islam dia amat menekankanlah kita ni sebagai seorang individu ni yang kena jaga hak bermasyarakat, bersosial kan, berjiran, bersahabat dan sebagainya. Kita ni tak boleh hidup bersorangan. Betul. Kan kita ni kena bermasyarakat. Kalau kita tengok balik asal usul kejadian manusia, kan Nabi Adam, dia mohon pada Allah Subhanahu Wa Taala, dirakamkan dalam surah Baqarah kan, Nabi Adam memohon supaya diberikan teman dalam syurga. Kan banyaklah kisah dia kan, sehinggalah Nabi Adam diturunkan ke kita tak cukup sejam ni. Kan betul. Begitu juga kita kan. Mungkin dalam konteks kita dalam keluarga, kita perlukan seorang lelaki, perlukan pasangan, isteri kan. Isteri perlukan pasangan suami kan. Mungkin juga suami boleh menjadi teman selamanya untuk isteri. Betul. Isteri teman dengan suami kan. Jadi memang kita kena perlu ada sahabat, ada teman kan. Tak kisahlah. Mungkin kita ni ramai kawan. Tapi sahabat, teman sejati, teman selamanya ni mungkin tak ramai. Mungkin daripada kalangan adik-beradik kita kan. Mungkin macam saya sebut tadi, daripada suami isteri, mungkin daripada rakan sekerja kan, rakan sekolah. Dan kalau kita nak buat aktiviti pun, nak bekerja, nak makan kadang-kadang, nak bersukan, mesti kena ada kawan. Kalau buat seorang-seorang, dia cepat bosan. Betul. Okay. Nak buat macam mana kan? Kalau nak ambil gambar selfie pun takkanlah nak tangan nak ambil macam ni kan. Kalau kemudian betul. Kemudian betul. kita kena pengisian kehidupan kita ni kan. Kalau hari ni kita banyak teknologi kan, ada media sosial, TikTok macam-macam, WhatsApp macam-macam. Betul. Mungkin kita boleh entertain diri kita ni kan dengan media sosial ni pun mungkin tak lama kita akan rasa bosan. Betul. Kita perlu juga kemahiran interpersonal, kena berjumpa dengan orang, kena bermasyarakat, bersemuka kan? Lain beza. Betul. Kan kalau kita dekat media sosial ni nak komen, Allah dia punya semangat tu lain macam. Lain macam. Dia tu guna tangan. Guna tangan kan. Naik kan. Tapi kalau cakap daripada Ustaz, dia lain. Dia feeling dia lain. Betul. Kita bertentang mata dengan orang, ada roh, ada jiwa tu kan. Kita bercakap dengan orang tu kan lain. Itulah yang membina satu hubungan ukhuwah antara kita dengan rakan, dengan individu yang lain. So bila kita hidup bermasyarakat, bersahabat dan sebagainya ni, kita kena pandailah memilih ciri-ciri sahabat, teman yang baik kan. Ada satu pepatah Arab kan, dia sebut kalau kita berkawan dengan penjual minyak wangi, kita akan terkesan kan, bau wangi juga. Kalau kita berkawan dengan tukang besi, kita terkena percikan besi tersebut. Kalau kawan dengan jutawan Ustaz, Allah, jadilah kaya nanti kan. Jadilah kaya kan. Ini contoh lah kan. Bukan nak bermakna tak boleh ataupun kita nak merendahkan. Bukan kita memilih kawan. Tidak. Cuma itu satu kiasan lah. Kan kita boleh kenal seseorang itu melalui kawan dia. Ada hadis dia sebut, nak kenal seseorang itu, tengoklah dengan siapa dia berkawan. Kita pun digalakkan kan, bersama-sama dengan orang alim, ulama kan, dan kita akan dapat manfaat bila kita berkawan dengan orang baik. Contoh jutawan tadi kan. Orang yang ada ilmu. Dan tips dia macam mana dapat jadi jutawan. Betul. Itu sebenarnya yang dia punya falsafah dia tu. Bila kita berkawan, berukhuwah dengan orang yang mungkin lebih berpengalaman daripada kita. Contoh kan, dalam konteks solat berjemaah. Dia banyak hikmah dia ni. Solat berjemaah, kalau dari sudut kita kata kefarduan solat berjemaah tu, contohnya solat berjemaah ni digandakan ganjaran pahala 27 kali ganda. Tetapi hikmah sebenarnya solat berjemaah ni adalah untuk kita membina ukhuwah.
Lepas solat berjemaah tu kan, kita baca doa berjemaah kan. Lepas tu kita bersalam, tanya-tanya khabar kan. Lama tak jumpa lah. Ada buat open house ke hari ni? Minggu depan. Ajaklah aku sekali. Kita pula kalau kata offer, kita offer diri. Tak salah. Tak salah kan. Kadang lepas solat berjemaah tu, solat maghrib kan, duduk je kan, borak-borak, tanya khabar kan, tanya tentang anak-anak, tanya pasal kehidupan. Kau kerja macam mana, okey tak? Lama tak nampak kau. Ada je topik boleh cakap. Boleh kan. Biasalah kalau kita orang lelaki ni macam-macam topik boleh kan. Lelaki memang betul nak mudah cari kawan ni, kita betul. berat kan. Macam yang tu kan. Betul. Pergi mancing ke mana kan. Ataupun kalau perempuan berjemaah, mungkinlah kalau di office ke kan, ada ruang-ruang kita nak berjumpa dengan kawan-kawan sahabat kan. Tapi dia dalam bersahabat ni pun kita kena jaga hak kawan-kawan kita, hak sahabat kita kan. Sebagaimana yang saya sebut tadi, bagaimana Nabi boleh terapkan elemen ukhuwah bersahabat ni kepada para sahabat, sehingga ikatan ukhuwah antara sahabat dan Nabi ni sangat kuat. Betul. Kan, mestilah dibina atas sebab Allah Subhanahu Wa Taala. Kan, dalam bersahabat ni kan, kita ada beberapa hak yang kita perlu jaga kan. Yang pertama, kita kena hormati peribadi mereka. Ada setengah sahabat rapat kita, mungkin dia boleh bercerita tentang masalah keluarga dia kan. Dia percaya kita lah kan. Dan bila dia cerita dengan kita ni, sebenarnya dia nak meluahkan beban. Apa yang terbuku di hati. Mungkin ada beberapa perkara kadang dia perlukan kawan untuk diceritakan masalah. Tapi kalau seboleh-bolehnya, kalau masalah suami isteri, jangan cerita kat luar. Betul, kan. Kan mungkin masalah tentang kereta dia rosak ke, anak dia nak sambung belajar dan sebagainya kan. Dilema macam tu kan. Bolehlah kan. Kita kan kena pandai, kena bijak lah untuk nak share sebarang cerita peribadi kita kepada sahabat kita kan. Okey, dan kita ni pula yang mendengar. Betul. Jaga amanah. Ada, kita kena simpan lah. Betul, kena simpan. Tu. Betul, dia dah percaya pada kita. Maknanya kita pun kena jaga amanah. Jangan pergi sebarkan pada Jangan orang. kita share viralkan pula. Jangan viral. dia tulis kat Facebook ke mana kan, adalah seorang tu jangan macam tu. Dia cerita, contohlah saya cerita dengan DJ Fiza kan. DJ aku ni lah, anak aku nak masuk asrama ni kan. Nak masuk asrama ni jauh lah, aku risau lah anak aku ni kan. Boleh ke tidak tu. Lepas tu DJ Fiza pun bagilah pandangan dia kan. Lepas tu pula contoh DJ kan. Contoh je kan. DJ Fiza cerita pula dengan kawan dia, anak ustaz ni ada masalah ni, tak dapat asrama. Dah lain cerita dia tu. Dia bunyi macam ustaz tu macam tak nak bagi langsung. Betul. Tapi sebenarnya dia risau kita nak tanya pandangan. Betul. Kan. Mungkin orang lain tu ada pengalaman hantar anak asrama. Contoh ni saya ambil contoh yang paling mudah, simple lah kan. Kemudian kita kena bagi sokongan kan, support moral ke. Kalau tak boleh support moral, ada rezeki lebih, support material kan. Kan, betul. Kan, kalau tak boleh support material pun, support lah apa yang kita boleh support kan. Dari sudut kata-kata, nasihat, supaya nanti mereka ni pun dia pandangan, dia orang rasa kita ni ada tempat untuk berkongsi masalah. Maksudnya cerita. mereka percayakan kita kan Ustaz. Ya, betul. Nak dapat kepercayaan daripada seorang sahabat dan juga teman ni bukan senang. Bukan senang lah nak dapatkan sokongan daripada sahabat-sahabat kita ni kan. Kemudian kita kena tutup aib dan kelemahan mereka kan. Mungkin mereka ni kadang kita tahu masalah yang berlaku di kalangan sahabat rapat kita kan. Tutuplah aib mereka kan. Kalau boleh kita jagalah aib mereka tu. Dan kita rasanya saya kita pun kena ada simpati dan juga empati. Betul, simpati empati yang sangat tinggi dengan rakan-rakan kita, sahabat kita kan. Kalau tengok kisah hijrah kan, kaum Muhajirin, mereka ni berhijrah dengan Nabi daripada Mekah ke Madinah. Sampai di Madinah, masyarakat Madinah Al-Ansar, golongan Ansar ni sanggup bantu golongan Muhajirin ni kan. Bagi harta, sampaikan ada yang nak bagi isteri, sanggup ceraikan isteri untuk bagi kepada golongan Muhajirin. Tu betapa tingginya takwa mereka ni kepada agama Allah tu, dalam konteks mereka bersaudara, berukhuwah dan juga bersahabat. Kan ya. Dan juga bila ni biasa hak yang memang kadang mungkin hari ini, mungkin tak tahulah atas kekangan masa ataupun mungkin kita busy, sibuk kan, bekerja dan sebagainya. Bila ada sahabat, rakan-rakan kita ni kalau sakit, ziarah lah. Kan, ziarah sahabat kita yang sakit. Cuba. Ambil masa kan. Cubalah kalau tak sempat nak ziarah ke hospital, kat rumah kan.
tanya khabar ke telefon, kan, WhatsApp, tanya. Kalau boleh ziarah lah. Ziarah kawan-kawan kita ni yang sakit. Kan. Dia bila orang sakit ni, bila orang datang ziarah, kan, dia rasa semangat. Betul. Orang sakit ni, dia memang akan moral down. Dia suka kalau kawan-kawan pergi jenguk tu. Kan. Moral down tu memang betul Tiba-tiba lagi. sakit kat rumah, ada kawan datang, kan. Kawan datang pula tanya cerita benda-benda yang lain, kan. Dia rasa seronok sikit lah. Ada orang ingat dia, kan. Kita ambil berat. Berat kat dia, ambil berat tentang kawan-kawan kita, sahabat kita, kan. Dan yang akhir adalah kita bantu bila berlaku kematian di kalangan rakan, sahabat kita, kan. Inilah teman selamanya ni. Kan, kita bantu seadanya walaupun mereka ada waris. Kan memanglah keutamaannya bila berlaku kematian ni, waris yang utama, yang ke depan untuk membantu menguruskan kematian, kan, arwah. Tapi kita sahabat ni boleh bantu mana yang kita boleh bantu, kan. Bantu uruskan mandi dia kalau kita ada peluang lah, kan. Lepas tu sembahyangkan jenazah. Ini mudah. Kan, sembahyang jenazah ni. Tapi alhamdulillah lah, masyarakat kita pada hari ini, kan, bila berlaku kematian, waris ramai. Kan, 2, 3 soft, 5 soft, kan. Saya hari tu 27 Ramadan yang lepas, kan, hari Jumaat saya ingat lagi. Saya datang office lah, tiba dapat WhatsApp daripada adik saya lah. Pakcik saya baru meninggal, kan. Saya pun, kita pun sedih lah, kan. Kita cubalah nak ziarah, kan. Alhamdulillah bila tengok lah, kita pun kenal kita punya pakcik ni, kan. Dalam dia menjaga ukhuwah dengan sahabat-sahabat, kan. Alhamdulillah. Kemudian Allah pemudahkan urusan kematian, meninggal hari Jumaat. Ramadan, 27 Ramadan, kan. Allah, saya kata hebatnya amalan pakcik saya ni. Betul. Kan. Kemudian meninggal pagi Jumaat, kemudian dimandikan, dikapankan, rezeki dia. Timing tu okey, cantik timing tu, Allah susun timing mudah ni, kan. Urusan dia. Lepas solat Jumaat, sembahyang jenazah, pihak masjid bagi tahulah. Bila solat jenazah lepas Jumaat, Allah ramai lah. Betul. Dia sebenarnya, kan, bila ramai ni bukan sebab kita nak bangga ramai, tidak, DJ. Kita bila ramai ni, maknanya ramai orang mendoakan kesejahteraan, kebaikan dia, keselamatan dia selepas kematian di alam kubur dan sebagainya. Doakan dia berada di kalangan golongan soleh solehin, kan. Itu yang kita nak sebenarnya. Doa-doa masyarakat, doa-doa sahabat ni, kan, doa-doa jemaah masjid ni, doa-doa orang alim ni, kan, supaya insya-Allah lah, kan, kita diberikan kelapangan dalam kubur dan sebagainya. Apalah amalan dia, kan. Itulah amalan dia. Kadang kita pun kenal, kan. Tapi saya nampak bila manusia ni dia menjaga hubungan dengan manusia. Kita dalam Islam ni, kan, tuntutan kita sebagai seorang Muslim, sebagai hamba Allah, kita kena menjaga hablum minallah, hablum minannas. Yang susah ni hablum minannas, hubungan kita dengan manusia. Betul. Kita nak menjaga hati orang, tak nak aniaya orang, tak nak zalimi orang, tak nak kecilkan hati orang. Kecil hati orang. Susah jadi manusia. Betul, susah kita, kan. Susah menjadi seorang teman, ya. Susah. Jangan menganiaya teman, kan. Sedar tak sedar pun kadang-kadang kita teranaya. Kalau memang kita, orang tu sengaja zalimi orang, zalimi seseorang, berikan, orang kata, aniaya orang, doa orang yang dizalimi ni makbul, betul. Itu kita sangat takut tu. Betul. Kan, hubungan kita dengan manusia ni memang itu yang sangat kita kena hati-hatilah. So itulah antara hak-hak yang kita perlu jaga, kan. Kita dalam bersahabat, berteman ni, itu yang paling kita kena jaga. Itu antara hak-haknya, antara kan. hak yang kita perlu tunaikan lah dengan sahabat-sahabat kita dalam komuniti ke, dalam dengan konteks kita berjiran dan sebagainya. Kan. Okey, jadi Ustaz, itu hak-hak ni lah, kan. Kalau ikutkan banyak lagi. Banyak lagi, kan. Kita nak tahu ini seterusnya macam mana kita hubung kait kepentingan kita menjaga persahabatan. Contohnya macam gila berkawan ramai-ramai ni, kadang-kadang ada juga sesuatu kejadian yang tidak diingini, Ustaz. Betul. Aduh, kena tikam. Aduh, kena tikam. Saya rasa pastinya, kan, setiap orang ada pengalaman tu, rasa. Kena tikam. Dia khianati. Ayat dia macam skrip drama pula dengan kawan ataupun dengan sahabat. Macam mana kalau kita nak menangani situasi ni? Soalan selingan, selingan. Kalau nak menangani masalah benda tu lah,
Kan kita akan ingat, kita akan ungkit Betul. macam lain pula tu Betul, ceritanya kan. Macam mana tu Ustaz? Kalau ditanya saya kan, kalau kita kena dikhianati kan, tikam belakang Kena kan, tikam belakang. kita tikam dia balik belakang. Oh, kalau ikut rasa hati marah tu tikam balik kan Ustaz? Ini bukanlah bukan Itu bukan mengajar. Ni adalah kita sebagai manusia biasa. Kita kan? rasa tu kan, kau dah kenakan aku ni, aku nak kenakan kau balik ni, mana boleh kan. Tengah marah Tengah marah kan. betul. Tapi itu bukanlah yang Islam ajar kan. Yang sebagai seorang, bila kita dianiaya tu, kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita doa supaya orang yang buat kita tu Allah ampunkan. Allah terima taubat dia. Kan kita memaafkan orang tu. Memang susah. Memang susah. Kalau saya pun memang susah kalau orang Nak dah buat ikhlaskan jahat. dulu, betul. Orang dah buat jahat dengan kita, kita rasa memang Allah, aku geram betul dengan kau ni. Contoh kan. Betul. Rasa nak tikam kau balik ni. Tapi Kau tikam aku sekali, aku tikam kau banyak kali. tikam balik betul. Okey, jadi untuk macam kita kena doakan yang kita kena baik. istighfar, Berlapang dada, muhasabah, Zat. berlapang dada. Dan tu saya kata tadi, memang kita sangat kena hati-hati dalam kita menjaga hubungan dengan manusia. Itu yang paling sukar. Kita takut nanti. Contohlah, saya bagi di contoh saya kan. Ustaz ni ajen tazkirah, bagi ceramah kan. Solat jemaah kat masjid apa semua kan. Ramadan penuh solat tarawih kat masjid, contohlah kan. Contoh Puasa sunat apa semua. Tapi saya ada satu isu yang saya tak menjaga silaturahim. Saya menganiaya sahabat saya. Ini yang kita takut nanti menjadi asbab kita nak masuk dalam syurga, tapi kita ditarik sebab kita ada dosa menzalimi orang lain. Dia dalam konteks menzalimi ni bukanlah makna, contoh dalam kita bekerja kan, kita kadang orang, contoh kita ada staf bawahan buat salah, kita tegur dia, kita nasihat dia, kita tegur dengan cara baik lah. Bukan kita nak zalimi dia, tidak. Asalkan apa tindakan yang kita buat itu mengikut peraturan, prosedur. Dan kita nak nasihat tu sebab kita rasa kita perlu nasihat. Tak nak dia tersasar jauh daripada landasan yang betul. Itu tak apalah kan. Tapi bila kita kata kita zalimi orang ni kan, dengan cara yang agak kejam, zalim dan sebagainya kan, itu yang kita takut tu nanti. Dia menjadi asbab kita tak boleh masuk dalam syurga, dan di asbab menjadi kita kan ditarik ke dalam neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, jadi itu macam kita nak jaga persahabatan kalau dalam konteks bekerja. Ya, betul. Kan sebab ialah bekerja kena jumpa orang je. Betul. Ada bekerja tak jumpa home lah. Ada juga. Home lah kan. Dan kalau sendiri kita bekerja tu, macam mana kita nak jaga persahabatan tu Ustaz? Memang kalau kita bekerja dalam konteks UiTM ni kan, memang kita kena ada rakan-rakan dalam organisasi. Memang kita tak boleh nak bekerja seorang-seorang. Paling kurang pun 3 orang dalam kita lah. Unit kita kan, contoh unit kecil 3-4 orang. Memang kita nak kena ada berukhuwah, bersahabat, berteman kan. Dan juga UiTM ni pun sangat menekankan, kalau kita perasan kan dalam amanat VC tahun 2025, VC menekankan aspek kebersamaan. Bersama-sama. Betul. Ataupun kita memang dah biasa dengar nilai UiTM, ESI, IDATS kan. ESI ni nilai untuk nilai etika, nilai UiTM kan. Sinergi tu. Kebersamaan, bersama-sama kita memacu kegemilangan dalam konteks UiTM. Bekerja ni lah kan. Nak mencapai KPI, contoh UFM ada capai KPI. Nak kena bersama-sama tu. Tak boleh seorang-seorang. Saya pun dalam saya punya KPI tak boleh buat seorang-seorang. Mesti dengan kawan-kawan, mesti dengan sahabat kerja kita kan. Betul. So dalam kita bekerja ni, kita mesti adalah orang kata had, limit, batasan kan. Apa yang perlu kita buat, apa yang tak perlu kita buat kan, dalam kita mencapai target kerja kita kan. So dalam nak capai apa semua tu, jagalah persahabatan tadi, batas-batas kan. Contohlah laki dan perempuan jaga batas-batas kan. Kemudian dalam kita bekerja jangan aniaya orang kan. Kalau yang jaga batas tu terutamanya kalau dah bergelar isteri. Ya, betul. Dah bergelar kan? Isteri orang, suami orang kan, jaga batas. Betul. Sebab kita bekerja ni lama. Lebih kurang 8 jam. Betul. Dah lah hari-hari kerja kan, kecuali Sabtu Ahad cuti. Kalau Sabtu Ahad kerja kan. Jadi kadang hubungan kita dengan rakan-rakan pejabat ni
mungkin orang kata dah sampai tahap yang mungkin mesra dalam konteks kerja betul. Kan, sebab kita lama bekerja kan, mungkin dah kerja contoh 10 tahun 20 tahun kan, kawan-kawan pun dah ramai kan, dalam circle kita tu pun tapi kita bekerja ni tadi untuk mencapai apa yang telah ditetapkan, amanah kita dalam bekerja. InsyaAllah kita tahu itu amanah kita dan kita tahu itu adalah tugasan kita, tanggungjawab kita. InsyaAllah kita boleh menjaga batas-batas tersebut dan kita juga menjagalah persahabatan kita supaya janganlah kita aniaya orang, jangan kita zalimi orang dalam konteks kita bekerja. Dan yang paling mudah adalah kita ikut peraturan apa yang telah ditetapkan oleh majikan kita lah, UiTM lah. Betul? Maksudnya kan. Jadi kita sebab nak nanya orang ni, nanti Allahualam ada juga balik-balik kita. Balik-balik kita tu takut tu. Kafarah kan. Kafarah tak kena kat kita, kat keluarga kita. Ya, itu kita takut terdekat tu. Kita takut kan. Orang dekat ibu bapa kita. Betul. Jangan macam tu kan. Okey, sebab tu kena jaga kepentingan persahabatan, ukhuwah dalam konteks bekerja. Lepas ni kita ada lagi soalan. Jom dengar lagu pun tajuk Kawan ni. Lagunya dari Ruhil, Kawan. Terus di UFM Info dan muzik terkini.
Info dan muzik terkini kembali bersama dengan Fiza. Betul macam Ustaz cakap, teman paling rapat adalah isteri. Isteri pun masak sedap hari ni. Betul, sedap. Kan, betul, berkahnya kan. Ustaz, untuk tajuk kita teman selamanya, dah pun tadi Ustaz dah kupas lah macam mana kalau kena tikar belakang. Betul. Kan? Kalau tikar depan-depan tu ada ke Ustaz? Tak ada, orang takut. Tak ada, takut belakang-belakang tu kita risau sebab kita tak nampak. Betul. Kan? No dah kena tikar belakang. Okey, jadi untuk apa yang kita, kesimpulan untuk tajuk kita hari ini, teman selamanya. Silakan Ustaz. Okey, terima kasih DJ dan muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, pendengar UFM. Untuk kesimpulan tajuk kita pada hari ini, tadi kami dah berbincang dalam konteks teman di dunia, kan, dan apa peneman kita nanti bila kita dah meninggal nanti, bila kita dah mati nanti, kan DJ kan. Betul. Kita perlukan peneman nanti di alam kubur nanti, kan, yang nak tarik nanti kita masuk dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala dengan Nabi dan juga para sahabat tadi yang saya sebut tadi, kan. Okey, jadi kita kena ada amalan. Amalan yang akan teman kita dalam kubur. Nanti dalam kubur nanti semua dah berlalu pergi. Anak bini kita, harta, kereta, pangkat, tinggallah roh kita dalam kubur bersama dengan amalan-amalan yang kita buat sewaktu di dunia ni. Saya nak share sedikit lah amalan-amalan yang boleh menjadi peneman selamanya untuk kita berada di alam barzah ni nanti, kan. Yang paling pertama, jaga solat 5 waktu. Betul. Kan. Sebab solat 5 waktu ni lah antara amalan yang pertama yang akan dihisap. Bagaimana hadis riwayat Tirmizi, sesungguhnya amal yang pertama yang akan dihisap dari seseorang hamba pada hari kiamat adalah solatnya. Jadi di waktu ruang kita hidup di dunia ni, jagalah solat kualiti, solat 5 waktu kita, kan. Kalau boleh berjamaah, kan, solat di awal waktu, kan. Jagalah kualiti solat kita supaya solat kita ni diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, amalan bersedekah. Kan. Sebab sedekah ni insya-Allah pahalanya akan terus mengalir kepada orang yang rajin bersedekah ni sehinggalah sampai hari kiamat, kan. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, hadis riwayat Muslim, bila seorang meninggal maka terputuslah amalannya kecuali 3 perkara. Ni biasa kita dengar hadis ni, kan. Sedekah jariah, tadi sedekah jariah ni, kan, ilmu yang dimanfaatkan dan doa anak yang soleh. Sedekah, kita sedekah seminggu sekali dekat masjid UiTM, kan, scan QR ataupun link UiTM Pay ataupun masjid-masjid di luar, kan, sedekah, dan kemudian sedekah itu dimanfaatkan atau kita berwakaf, bina masjid, bina sekolah, kan, bina asrama dan sebagainya, yang mana pahalanya akan berkekalan. Selagi mana dimanfaatkan, insya-Allah bila kita dah mati nanti pahala itu akan mengalir dan akan menjadi peneman kita nanti. Kita dah mati nanti, kan. Ilmu yang dimanfaatkan, kan, contoh dalam konteks saya, alhamdulillah lah, kan, kita share ilmu, kan. Tapi kalau DJ ada ilmu share dengan anak-anak, kan, nasihat anak-anak pula gunakan nasihat tersebut, rakan-rakan kita, sahabat kita, kan, insya-Allah pahalanya akan mengalir bila orang tu manfaatkan ataupun laksanakan ilmu, knowledge yang kita share dengan diorang. Dan doa anak yang soleh, ini yang paling mudah. Alhamdulillah lah kita rata-rata ada anak, kan, direzekikan anak, kan. Didiklah anak kita tu menjadi orang yang soleh. Betul. Bila kita dah mati, dah meninggal nanti, itulah kita punya teman selamanya tadi. Tadi kita cerita dalam konteks suami isteri, sahabat tempat kerja, kan. Tapi anak adalah teman kita juga. Selama, betul. Anak yang soleh ini, bila mana dia anak yang soleh ini, pastinya dia akan menjaga solat 5 waktu. Dalam ibadah solat 5 waktu pun dah ada doa. Doa yang untuk mensejahterakan ibu bapa, kan. Selepas solat dan sebagainya boleh berdoa kepada kesejahteraan ibu dan bapa. Ini yang paling mudah kita nak didik anak kita, kan, supaya menjadi anak-anak yang soleh. Dan juga baca Quran. Kita baru lepas Ramadan, kan. Biasa Ramadan ni kita buat tadarus apa semua, kan. Baca Quran setiap hari. Jadi kita kekalkan momentum baca Quran tu selepas daripada Ramadan, kan. Jadikan dia sebagai amalan harian. Tak dapat banyak pun tak apa, kan. Satu hari mungkin dalam separuh helaian lembaran tu, kan.
kalau dapat lebih sikit pun alhamdulillah kan. Sebab nanti Al-Quran ni, siapa yang baca Quran, amalkan, konsisten baca Quran, dia akan menjadi syafaat nanti. Kan hadis riwayat Muslim, bacalah Al-Quran sebab ia akan datang pada hari kiamat sebagai pemberi syafaat kepada orang yang membacanya. Dan juga banyak lagi lah amalan zikir, kemudian berdoa kepada Allah, berbakti pada orang tua. Ini pun akan jadi amalan nanti yang peneman kita di dalam kubur nanti, sebab kita banyak jasa menjaga, berbakti kepada orang tua. Dan juga yang terakhir, menjaga silaturahim. Ini yang paling penting. Itu nak bawa jadi teman ya. Betul. Sebab hadis Nabi riwayat Bukhari dan Muslim, Nabi SAW bersabda, seseorang yang memutuskan tali silaturahim tidak akan masuk syurga. Ini kata tadi hablum minan nas ni. Itu yang payah tu. Kita kena jaga betul-betul. Kita putus silaturahim dengan orang, tak masuk syurga. Sehinggalah kita bertaubat dan kita jalinkan balik silaturahim. Mungkin ada isu dengan adik-beradik, kan, contoh berebut harta, contoh kan. Banyak contoh ni. Isu yang contoh yang biasalah kan, berebut harta, pusaka. Betul, berbelas tahun kadang kan, tak bertegur, bergaduh sebab nak jaga mak sakit, ayah sakit dan sebagainya, kan, bergaduh. Banyak lagi lah isu-isu kan, dengan jiran, kadang dengan kawan-kawan, putus silaturahim. Ni kita takut ni. Tak masuk syurga orang yang memutuskan tali silaturahim. Allahu akbar. Nauzubillah min zalik. Minta dijauhkan lah kita daripada perkara-perkara yang boleh memutuskan silaturahim. Kan? Dia ada perkara yang kita rasa macam kita mudah kalau dituturkan dengan perkataan cakap senang je kan. Cakap senang betul. Cakap kita memang senang, tapi untuk kita nak buat tu payah bila sebenarnya. berlaku dalam diri kita, kehidupan kita, adik-beradik kita, dalam konteks kita dengan bos, dengan majikan, dengan pekerja. Ini yang kita nak jaga betul-betul ni. Supaya kita tak menjadi orang yang memutuskan tali silaturahim. Berbalik tadi kepada tikam belakang. Tikam belakang tu saya kata tadi, kalau tikam belakang kita, inilah takutnya ni. Kita maafkan orang tu dan kita bersedia untuk bersilaturahim dengan dia. Kalau dia menolak, dialah. Kita dah buat yang terbaik dah kan. Pintu hati kita. Kita nak berbaik dengan dia kan. Tapi kalau dia tutup, wallahu alam. Biarlah Allah Subhanahu Wa Taala yang memberikan ganjaran, dan kita berdoa supaya kita buka hati dia kan, hati kita dan juga hati dia untuk kita sama-sama menjaga silaturahim. Betul. Jadi itulah kesimpulannya kan Ustaz kan. Untuk tajuk kita hari ini adalah tajuknya teman selamanya. Kan dia macam mudah je tajuk ni kan. Tapi bila kita tengok sekali, bukan mudah kan. Macam mana kita menjadi seperti para sahabat Nabi, seperti mereka yang setia dari awal sampai akhir. Bukan senang nak jadi macam tu kan. Jadi insyaAllah boleh. Dan kita semua adalah teman kepada teman kan? Teman kepada kita juga. Ya, betul kan? Sama-sama menjaga ukhuwah, persahabatan. Macam yang Ustaz cakap tadi tu, kalau ada kematian ke, kalau ada jemputan open house, kenalah pergi kan. Jemputan walimatul urus, kahwin. Hukumnya kita kena wajib hadir. Kecuali kita ada kekangan, masyakkah dan sebagainya. Tapi kita kena beritahu dengan dia, minta maaf aku tak dapat hadir, aku ada contoh kerja, kena hadir. Kena beritahu dia. Betul. Kalau tidak, kesian dia kan. Mungkin dia dah ada bajet dan sebagainya. Yelah, sebab kita tengok ada perkara macam tu kan Ustaz, jemputan pergi ke open house ni contoh betul. Tapi tak dapat pergi. Kesian juga kawan tu dah masak sedap-sedap, tapi tak dapat pergi kan. Lepas tu membazir pula. Kan? Tapi membazir boleh elak. Betul. Pergi kat jiran dan sebagainya. Tapi dah kira tu macam dah mengecewakan hati sahabat lah. Tak dapat datang, bagi tahu dia, minta maaf tak dapat hadir kan. Kadang ada viral dekat TikTok tu kan, dia buat open house, Ustaz tengok tak ada orang ada datang. TikTok ada juga TikTok. Ustaz. Okay. Tapi saya tengok TikTok yang mengaji. Alhamdulillah betul. Kalau di Ustaz tengok di TikTok tu, contoh kes apa tu Ustaz? Dia buat open house kan. Lepas tu tak tahulah, mungkin konten, sekadar konten, wallahu alam kan. Tak ada orang datang. Kadang-kadang kita ni pun janganlah double standard kan. Mungkin ada rakan-rakan kita, sahabat kita yang mungkin buat open house di rumah, keadaan rumah tu yang mungkin agak kurang selesa. Tapi tuntutan kita sebagai seorang sahabat, hadir, memberikan
tuntutan memenuhi tuntutan jemputan. Ya kan kalau hadir tu kalau tengok ada kekurangannya, kita bawa lah sesuatu Satu sekali. betul kan kita bantulah buat potluck kan. Sekarang dah jadi trend. Orang pergi open house bawa kuih, bawa kadang kek-kek apa-apa kan. Apa bagus. Kan sebenarnya itulah konsep yang diajar Nabi kan. Kalau kita belajar tentang hukum fiqh, contoh saya ambil contoh bila berlaku kematian kan. Bila berlaku kematian mungkin di kawasan bandar sekarang ni dah kurang sikit lah kot. Kalau di kampung masih lagi Ustaz. Di kampung masih lagi kan. Berlaku kematian, buat kenduri, tahlil di rumah arwah. Sebenarnya nak bayari kos makan keraian tahlil tersebut sebenarnya bukan tanggungjawab waris si mati. Betul. Adalah tanggungjawab komuniti. AJK surau, saudara mara yang sediakan makanan. Sekiranya ada buat tahlil dan ada jamu makan lah kepada jemaah yang datang kan. Sebab kita tak nak waris yang sediakan jamuan tersebut. Sebab takut-takut wang yang digunakan untuk beli makanan, tempah keraian tersebut menggunakan hak waris-waris si mati. Contoh yang meninggal tu ayah. Contoh ayah kan. Mungkin ada duit cash lah kat rumah dia tu kan. Ataupun mungkin isteri sempat keluarkan cash. Keluarkan duit daripada akaun si mati kan. Tapi biasa kalau orang dah meninggal ni, dia report je kat balai polis, terus kena block bank dan sebagainya. Mungkin cuma ada duit cash lah kan. Tak boleh gunakan duit cash ataupun apa-apa harta si mati. Sebab ada yang harta lain si mati tu ada hak orang lain. Betul. Hak faraidnya. Kalau ada anak yatim tu, takut-takut kita termakan harta hak anak yatim tersebut. Walaupun satu sepusim pun tak boleh. Tak boleh. Kita takut, sangat takut. Biarlah tanggungjawab itu diambil oleh ahli keluarga, jiran-jiran dan sebagainya. Dalam konteks tadi itulah kan, pengurusan jenazah dan sebagainya. Sama jugalah kita pergi open house kan, ada jemputan. Hatta kadang kendi kahwin pun ada orang bawa kadang. Orang bawa kuih yang dekat-dekat lah. Selama dekat-dekat sama-sama rapat ni kan. Di tempat saya ada yang bawa gula. Bagus. Betul. Tapi tak salah kan. Tak sebab salah, dia betul. macam kita rasa Alhamdulillah. Cuma sekarang ni kalau di bandar taman-taman ni kan, biasa dia dah kurang buat. Tak ada trend macam tu dia buat contoh tahlil dekat rumah. Biasa dia akan buat dekat masjid. Alhamdulillah lah. Pengurusan masjid pun dah cakna isu-isu ni kan. Sebab mereka pun tengah bersedih lagi. Tengah ni lagi. Tapi dari sudut psikologinya kan, kenapa ulama'-ulama' dulu digalakkan kita buat tahlil di rumah kan, ataupun ada majlis tahlil. Tahlil ni bukanlah perkara bid'ah kan. Kita baca Yasin, kita mendoakan untuk si mati, sahabat kita yang dah meninggal ni. Perkara yang dan baik dia juga memberi psikologi kepada waris-waris ni. Bila orang datang ke rumah dia dalam keadaan sedih ni kan, kita duduk-duduk teman-teman dia kan, bagi kata-kata semangat, duduk borak-borak dengan dia kan. Mungkin bukan lama lah kan. Tu ada kadang masyarakat kita adat buat 2-3 hari. Sebenarnya nak memberi satu pengisian kepada waris-waris yang baru kehilangan. Dengan kita buat pengisian kerohanian, baca Yasin, tahlil dan doakan arwah. Itu yang sebenarnya di sebalik hikmah tu lah. Kenapa dulu ulama' galakkan buat baca Yasin, tahlil untuk arwah di rumah. Kan dia bukanlah sebenarnya benda amalan yang bid'ah. Ni kita kena ungkitkan perkara ni. Ramai orang salah faham. Salah faham, betul. Okay. Sebab kita baca Yasin. Bukannya kita duduk rumah tu kita berjoget lambak ke. Betul. Dah jadi lain dah tu. Kan baca Yasin kita kan. Baca Yasin. Untuk ada yang kita berzikir, arwah juga. Doakan kan? untuk kebaikan, kesejahteraan arwah. Itu yang sebaik-baiknya lah. Kalau dulu 7 hari Ustaz. Biasalah ada setengah adat 7 hari. 7 hari, 5 hari, 3 ada hari. yang malam ke 100. Cuma itu bukanlah asas. Kan, bergantung kepada arwah ataupun bergantung kepada keluarga si mati dan kemampuan keluarga dan sebagainya kan. Betul. Dan dengan syarat dia tidak mengandungi unsur-unsur yang syirik dan khurafat. Betul. Baca Yasin kan? je. Baca Quran dia tak ada masalah kan. Betul, ada setengah tempat saya letaklah itu letak benda ni, saya tak nak sebut lah kan. Contoh-contoh lah kan. Itu yang mengundang khurafat, syirik kan. Ada unsur-unsur lain, kepercayaan lain. Kita berpegang kepada Al-Quran dan hadis, dan kita buat amalan tu adalah amalan yang berdasarkan apa yang Quran, hadis Nabi Muhammad SAW suruh kita buat. Baca Quran, baca janganlah Yasin. dimenyukakan lagi. Betul. Kan, jadi menyulitkan lagi segala itu pun benda dalam ni. konteks teman tu kita nak memberi support moral kepada waris-waris teman kita tadi tu lah. Kalau kita hadir pun kan kira macam
bagi Semangat lah. betul kan. Jadi kalau cubalah untuk memenuhi segala jemputannya. Betul, Cuba. insyaAllah. Kalau tak mampu, kita bagi tahu awal. Kita tahu Kan Ustaz open house bila tadi pula kan. Nampak nak beri begini kan. Okey Ustaz, terima kasih banyak di atas perkongsian tajuk teman selamanya. Kita dah apa tajuk dia mudah saja tapi pengisiannya padat. Harapkan semua yang mendengar tu dapatlah sedikit info lah ataupun sedikit ilmu untuk hari ni kan. InsyaAllah nanti Ustaz kita jemput lagi. InsyaAllah. Tahun depan tak tahulah kot kan. InsyaAllah. InsyaAllah kan. Okey, kalau saya tersalah gurau ke apa Ustaz, maafkanlah saya kan. Dan kita ada lagu berita kepada kawan ni. Nak dengar, kena dengarlah lagu ni kan. Jadi Fiza kakak ni tinggal anda dengan lagu ini dan juga lagu lain. Assalamualaikum. Bye-bye. Waalaikumsalam.